Simpan lupa, tentu-tentu banyak. Kita menabung serendah 100 hari ini, kita nak jual hari ini, nak kosongkan terus akaun, tak ada masalah. Duit terus masuk dalam akaun kita sendiri. Sebab tu ada duit, belum tentu ada emas tentu-tentu kita ada duit. Jangan risau. Cuma berbezalah kita simpan duit tu kan. Kita simpan duit dekat bank. Kalau dekat bank kita simpan duit. Kalau dekat akaun Gek ni kita kumpul grab emas kaedah berdikit. Sikit. Tanpa komitmen bulanan. Ada duit simpan, tak ada duit duduk diam-diam, tak ada masalah. Cuma nak berjaya dengan tabungan emas kita mesti buat secara konsisten. Tak bolehlah simpan bulan ini, bulan depan tak simpan. Simpan tahun ini, tahun depan tak simpan. Bila nak banyak? Bila nak ditukarkan kepada aset yang lebih bernilai? Bila nak mula modal perniagaan? Kena simpan secara konsisten mengikut kemampuan setiap kali gaji. Saranan daripada pakar keuangan negara kita, Tuan Azizi Ali, hanya 10% daripada nilai pendapatan kita. Contoh gaji kita 1,000. 100 itu dikira terbaik. Kalau boleh lebih, itu lebih baik. Sebab menyimpan kita bayar penat lelah kita bekerja. Kayakan diri kita dulu. Manakala belanja, kita kayakan orang lain. Teknik yang betul, kita simpan sedikit, selebihnya kita belanja. Macam biasa, tak ada masalah. Jadi tuan-puan cuba tukar teknik saja, ubah cara simpan sahaja. Simpan dulu, baru belanja. Bekukan dalam bentuk grab emas. Jangan terus menyimpan dalam bentuk duit. Kalau sebelum ini kita simpan duit 200 sebulan, tapi 1 tahun belum tentu ada 2,400. Jangan teruskan. Percayalah dalam diri kita ada sifat boros. Tengok duit nak belanja. Jadi kita susah nak kawal kos gaya hidup lifestyle. Ubatilah dengan tabungan emas. Sebab emas ubat paling mujarab dalam kaedah menyimpan. Simpanan yang dinamakan untuk dilupakan, forgotten sewi.